Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi tips kereta bergoyang. Pelik kan? Kereta tu bergoyang. Maksud bergoyang ni macam ni. Bila kita bawa straight kereta tu, tapi kereta kita tu bila kita tekan minyak lebih kurang 40-50, dia rasa bergoyang bawah. Biasanya orang kata itu dry shaft. Okey. Owner kereta ni dia dah tukar dry shaft, dia dah tukar macam-macam part kat kereta dia. Tapi still tak settle juga. Masalah bergoyang kereta dia tu bergoyang macam ni. Masih ada juga. Okay. So, nak tahu apa punca dia? Ni. Dia punya bush lower arm ni. Nampak? Okay. Bush lower arm dia ni. Zoom sikit. Dia dah lembik, dia dah koyak. Nampak? Okay. So, dia dah lembik, dia dah koyak. Tapi, apa yang menyebabkan dia bergoyang sebenarnya? Jom. Tengok sini. Ni. Sebenarnya, sport rim dia ni. Dia pakai sport rim ni. Kemudian dia pakai tayar ni. Tayar saya 18 ni. Pakai dekat Altis. Dia punya bush lower arm koyak. So apa jadi? Bush lower arm tu bila dia koyak dia main. Bila tekan minyak, mula tayar ni jadi macam ni. Dia tak tegak. Ni. Tengok tayar ni bergerak macam mana. Dia bergerak macam ni. So apa jadi kat tayar ni pula? Tayar ni dia baru tukar. Bila dia bergerak macam tu, tayar dia dah mula bengkak. Ni nampak bengkak. Tayar bunga tebal lagi. Sayang kat tayar ni. Bunga tebal lagi. Ni. Dia dah bengkak kat sini. Okay. So kat sini apa saya nak pesan ialah siapa yang dah pakai sport rim besar tu, saiz besar tu, okay, dah selalu speed pula, tolong check ni. Anda punya bush lower arm ni. Nampak ni? Tolong check. Sebab bila kita tukar sport rim yang besar, saiz sport rim tu lebih berat, memang bush lower arm ni akan senang rosak. So kalau kereta anda ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Dapati hari ni, settle.